2025-2026 yang akan menemukan di antara Armed Forces FC menentang Perak FA. Kedua-dua pasukan telah pun berarak masuk ke dalam padang. Dan kini kita akan bersiap sedia untuk menyanyikan lagu Negaraku. Hafizuddin selaku penjaga gol, Syahzari, Syarul, Muhammad Mazni, Muhammad Azim, Akil, Markus Mah, Rafizul, Nul Hakim, Muhammad Hadi dan Muhammad Faiz selaku ketua pasukan. Armed Forces FC selaku tuan rumah pada perlawanan hari ini akan melayani kesebelasan utama Perak FA yang dibarisi oleh Ahmad Syazwan selaku penjaga gol, Fadil, Ahmad Danish, Hafizi Daniel, Kamal Arif ketua pasukan, Fadil, Firdaus, Akmal Hazim, Ahmad Daniel, Muhammad Alif dan Ikini Victor. Daniel Hakimi bersedia seorang diri, pemain bawah 22 tahun Perak FA. Terus ke hadapan, tandukan diperlukan. Satu kosong Perak FA di hadapan. Hasil daripada sepakan percuma Daniel Hakimi ditanduk oleh orang tayang. Bagaimana sepakan daripada Daniel? Cleansing header cantik sekali, menggegar gawang, mengejutkan tuan rumah. Perak FA bermula cemerlang. Alif, hantaran yang baik untuk Firdaus. Firdaus 1 lawan 1. Hampir sahaja beliau menewaskan penjaga gol, namun tergelincir pula gelecehkan beliau. Terlihat ulang tayang bagaimana satu hantaran yang sangat-sangat baik, larian yang terus hampir-hampir sebenarnya. Oh, tersepak tanah pula, menyebabkan beliau satu saat lewat untuk melepaskan satu percubaan. Kesilapan pula dalam melakukan hantaran, memberi ruang untuk Alif Zikri. Kesilapan yang dihukum serta-merta. Alif Zikri meledak gol kedua Perak FA. Seperti mengantuk disarungkan bantal. Kita lihatlah ulang tayang bagaimana kesilapan daripada pertahanan terus saja memberi ruang untuk bola diterima oleh Alif. Tidak mengawal bola apabila melihat Rafizuddin telah keluar daripada posisi
Terus saja looping dilakukan. Cantik sekali kawalan bola beliau. Rembatan yang padu menggegar gawang. Hadi di posisi yang lebih baik untuk sepakan kaki kiri beliau. Perak perlu bersedia. Mereka pasti mahu mengekalkan kedudukan 2-0 ini. Mudah dikeluarkan oleh pertahanan Perak. Namun Armed Forces kembali lagi. Hadi, satu rembatan daripada Hadi. Rafizul meneruskan larian. Ada hantaran namun telah pun hilang keseimbangan badan, menyebabkan hantaran beliau tidak menjadi. Siwon Marcus Fakhrul Izwan. Peluang untuk gol pertama. Hadi Muhammad. Gol ke-7 beliau dalam kempen Liga. Saat Armed Forces FC benar-benar memerlukan sentuhan emas itu, beliau hadir mengubat luka Armed Forces FC dengan tandukan cemerlang, the flying header. Terlihatlah ulang tayang bagaimana Siwon Woo